Dah tu yang awak tanya lagi saya jual apa? Kenapa? Singgah. Lauk ada. Tak banyak belam lagi. Singgah. Macam ada. Singgah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Hui, rekod ni. Ni influenza ni. Memang lah bang. Abang jual apa ni bang kat sini? Jual apa? Ni apa? Ni saya tahulah. Telur mata kebau. Ini hijau. Timun. Yang ni Telur rebus. Ini sambal lah. sambal. Yang depan tadi banner. Nasi lemak bawah pokok. Dah tu yang awak tanya lagi saya jual apa? Kenapa? Nasi lemak saya jual. Jangan marah bang. Sedap ke nasi lemak abang jual ni? Kau cakap jangan marah. Lepas tu kau tanya lagi. Sedap ke tak aku jual? Aku kat sini bertapak 1995 lagi tau. Jom kita makan. Tu dia. Kat sini yang uniknya dan special ada nasi lemak cendawan inoki goreng. Ini memang main killer dia. Orang-orang Subang memang tahulah benda ni. Kak, tu saya punya kak. Ya, sabar. Saya tengah bungkus ni. Kejap lagi boleh makan ya, sabar. Kalau kau orang lambat sikit je, lauk-lauk semua akan berkurangan. Banyak lauk sebenarnya. Ada paru, ayam goreng, ayam masak pedas, seafood, sotong, kerang, bergemini pun ada. Waktu dia orang buat operasi daripada jam 5 petang sampai 1 pagi. Hari operasi, hari Rabu sampai hari Senin. Jangan datang hari Selasa, tutup. Wah, ayam goreng panas-panas. Pelbagai kaum ada datang menjamu selera kat sini. Ada Cina, India, Melayu. Ini uncle dan anak-anak. Handsome dan cantik-cantik kan? Ini dia cendawan inoki goreng. Besar punya. Ini secret recipe. Rasa dia sweet sour dan mint sikit. Saya sebenarnya kalau pasal makan memang tak bagi jan. Boleh sekali hadap bismillahirrahmanirrahim. Aum. Tu dia. Semulut terus masuk. Ini telur mata. Macam biasalah. Ayam penyet ni member saya punya. Habis dia makan. Sambal nasi lemak memang terangkat. Memang terasa. Datang jauh-jauh, insya-Allah berbaloi. Tak rugi datang. Tengok dalam hujan gerimis pun saya makan lagi. Licin. Takkan tak sedap pun kalau dah licin macam ni kan? Daripada penuh sampai habis, daripada orang ramai sampai orang balik. Saya pun dah nak gelak lagi. Hujan gerimis. Alhamdulillah, first time saya makan kombinasi nasi lemak bersama dengan cendawan inoki. Sangat terbaik. Sambal memang padu. Kena repeat insya-Allah. Overall, nasi lemak bawah pokok Daddy 11/10. Kopi Orulo. Sekarang saya berada di Subang. Nampak Shell tadi tu. Nampak kereta api lalu. Jangan main Shell Saya dekat Shell SS2. Nampak ini dia nasi lemak kompong sedap. Ayam penyet kompong sedap. Kalau dekat Penang, biasa kita dengar orang-orang Penang cakap, alah, kedai nasi kandar tu bukan untuk tempat orang Penang pergi. Biasa orang Penang pergi tempat lain. Lagi sedap. Sama, orang Subang pun, inilah dia hidden gem orang Subang dekat dengan Shell. Ni dia nasi lemak bawah pokok Daddy. Biasa kau orang dengar pokok getah, pokok ketapang. Ini nasi lemak bawah pokok Daddy. Tu dia, tengok dia tulis.